Selamat datang ke video unboxing eksklusif dari kami. Acara pelancaran pack Heroes Unite di Pavilion Bukit Jalil. Hari ini, kami berada di Pavilion Bukit Jalil untuk mendapatkan pack terbaru Boboiboy Heroes Unite. Dalam video ini, tinjauan suasana acara di Pavilion Bukit Jalil. Dan saya beli pack Heroes Unite 9 pack special. Dan kita akan unpack dan review card ada rare atau tidak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tekan loceng untuk lebih banyak unboxing card Monster Galaxy. Okey geng, kita dah dapat 9 pack Heroes Unite. Sekarang kita nak unpack satu persatu kad rare mana satu yang akan muncul. Jom kita mulakan. Tapi sebelum kita mulakan tu, biar saya unpack dulu bundle ini yang baru saya beli di Pavilion Bukit Jalil event Boboiboy Monster Galaxy sempena pelancaran pack baru pack Heroes Unite ini. Satu bundle ni ada 24 pack ya guys. Dan kita ada 2 set komplit untuk satu bundle ni. 2 set komplit maksudnya ada 9. 1 hingga 9 pack. Jadi saya susun dulu untuk sebelum kita nak unpack. Ini saya beli satu bundle 135 di Pavilion lah, tengah promotion. Saya tak pasti orang jual di luar berapa sebab ini adalah perasmian pack Heroes Unite, maksudnya hari pertama dilancarkan. Jadi saya di antara orang yang terawal yang mendapat pack Heroes Unite ini daripada Boboiboy Monster Galaxy. Jadi mungkin ada di antara anda semua, korang semua guys yang masih tak dapat lagi pack Heroes Unite ni, jangan risau. Sebab saya akan tunjukkan satu persatu apa yang ada di dalam pack Heroes Unite ni. Untuk next time nanti pihak Monster mungkin akan ada buat live di TikTok, pembelian di TikTok ataupun Shopee ya. So jangan risau, dia akan masuk dekat 7-Eleven, My News, kedai-kedai runcit, Popular, kedai-kedai buku dan sebagainya juga. Cuma ini pelancaran hari pertama untuk pack Heroes Unite ni. Jadi nak tahu apa yang ada dalam pack ni, nanti saya akan tunjuk. Mungkin boleh serba sedikit. Tengok kandungan kad-kad yang ada di dalam pack Heroes Unite ni untuk digunakan di dalam tournament korang semua nanti ya guys. Okay. So kita boleh belajar sama-sama, kita boleh tengok efek-efek mana yang padu yang boleh kita selit-selit kita gunakan dalam deck-deck kita yang dah padu tu. Jadi kita boleh combinekan dengan pack baru daripada Monster Galaxy card ni, iaitu pack Heroes Unite. Okay. So saya beli satu bundle ni, dia ada bagi satu AR nombor 5. Okay guys, AR card nombor 5. Dan jangan nak cari-cari lagi sebab pihak Monster dah bagi tahu S card tu berada di starter deck Gentar. Okay. So golem Gentar tu S card ada dekat starter deck Gentar version 9. Jadi tak payah nak bergaduh-gaduh. Cumanya saya tak pasti adakah pihak Monster akan mengeluarkan SR ataupun tidak. Tapi saya rasa mesti ada SR kan. Okay. Jadi sekarang ni yang masih tak ada SR lah. Kalau ada dikeluarkan. So setakat yang hari ni yang dah ada kad A nombor 5, pack nombor 5 dan juga pack nombor 5 tu juga AR. Iaitu Mecha Mato lah. Dan juga kad S boleh dapat di starter deck version 9 iaitu starter deck Gentar. Dan kad SR saya tak pasti daripada pihak Monster akan keluarkan akan datang atau sebagainya. So nanti kalau katakan SR untuk yang terbaru ni keluar, mungkin dia jadi susah seperti golem Gentar lah kan ya guys. Kita nak dapat golem Gentar daripada Techno Breaker, menangis-nangis nak dapat. Golem Gentar daripada Techno Breaker memang dah susah. Yang Cyclone Fury pun tak dapat lagi ya guys. SR Cyclone Fury.
Ini ni SR baru, kalau keluar saya tak pasti nak cakap berapa pula harga market dia ya guys. Okey, jom kita start dengan pack nombor 1. Okey, ini pack nombor 1, pack Heroes Unite. Okey, ni belakang dia lah, kita boleh tengok. Okey, pack Heroes Unite yang pertama ni. Jadi saya unpack dulu pack pertama daripada pack Heroes Unite ni. Sekejap, mana gunting saya ya guys. Okey. Hari ni kita pakai gunting besar, tak ada gunting yang kecil. Jadi kita tengok apa yang ada yang special ya. Betul special ke kad terbaru ni, ataupun boleh dibuat koleksi sahaja, ataupun kita boleh gunakan dalam pertandingan kan. Okey, jom kita tengok sama-sama ya guys. Okey, daripada pack pertama ni kita ada Mecha Ninja 120 HP, 100 attack. Ini kad B ya guys. Ini kad B. Kad B daripada pack pertama. Okey. Dan yang kedua kita ada Jagara, kad B juga, 160 HP, 120 attack, nombor 26 dari 54. Pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Okey. Dan ini kad sokongan. Kad sokongan daripada Kasa dan Retaka. Okey, masa dia kecil-kecil lah ni guys. Okey, pilih 3 kad dari zone kalah dan letakkan di tangan anda. Okey, ni kad seterusnya kita ada kad sokongan juga, Project Max Mana. Nombor 44 dari 54. Ini pilih satu kad jenis Max Mana, Max Mara atau Max Cacik dari deck. Gantikan kad zone aktif dengan kad yang dipilih dan aktifkan efek kad tersebut. Okey, kad seterusnya kita ada kad Yaya dengan 80 HP, 20 attack. Nombor 54 daripada 54 ni kad terakhir ya guys. Efek dia lihat deck pihak lawan. Pilih satu kad dan tiru attack kad tersebut. Dia dah bagi detail guys. Senang, mudah kita nak baca sekarang ni. Efek sekarang ni dia bagi detail. Okey, kad special apa kita dapat ni guys? Okey, kad special A, Borara dan Kelam Kabut. Kelam Kabut. 180 HP dengan 100 attack ya guys. Nampak kemas juga ya guys. Nombor 8 dari 54. Efek dia kuasa teleportasi. Efek kad lawan tidak berkesan. Pilih satu kad dari deck lawan. Tukarkan kad tersebut ke zone aktif pihak lawan tanpa mengaktifkan efek kad tersebut. Okey, itulah dia guys. Untuk pack pertama dan pack yang kedua. Apa yang kita dapat? Apa yang ada di dalam pack yang kedua ni ya guys? Adakah kita dapat sesuatu yang menarik yang boleh kita gunakan di dalam deck kita nanti? Jom kita unpack dulu pack yang kedua. Ni pack kedua. Kita ada nampak gambar Max Mana kat sana lah ya guys. Mungkin special card dia Max Mana, tapi macam mana design dia, jom kita tengok sama-sama ya guys. Okey, kad pertama kita dapatkan sokongan tim Bubadi Bako dengan nombor 7 daripada 54. Buat baik dibalas Koko. Kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan masing-masing. Attack kad pihak lawan, tolak 20 untuk step kad yang berada di tangan pihak lawan. Dia bagi kita ambil 2 kad, pihak lawan ambil 2 kad, lepas tu dia bagi dah tambah 2 kad, dia tolak 20 untuk setiap kad lagi. Padu Okey, kad seterusnya kita ada kad B, Janitor, 140 HP, 120 attack. Nombor 18 daripada 54. Attack tambah 60 jika kalah dalam osum yang pertama. Dan kad seterusnya kita ada kad B, Laksmana Tarung, 100 HP, 80 attack. Nombor 25 daripada 54. Lihat kad di zon kalah pihak lawan dan tiru attack daripada salah satu kad tersebut. Dan seterusnya kita ada kad C, Boboiboy. Ni rendah je HP dia, 40 HP, 20 attack. Nombor 34 dari 54. Pilih satu kad jenis Boboiboy dari zon menang atau zon kalah, kemudian tiru efek kad tersebut. Okey, kad seterusnya kad sokongan Ochobot. Ochobot digodam. Lihat zon kalah pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Okey, ni kad second last, nombor 53 daripada 54. Okey, kad apa special yang kita dapat guys? Kita dah tahu kad Max Mana tadi kan? Okey. Ini bentuk design dia, kita boleh nampak kan? Menarik, berkilat-kilat.
Ini kad A Max Mana dengan 160 HP, 120 attack ya guys. Nombor 41 daripada 54. Jika menang usun pertama, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zon yang kalah. Okey, itu efek daripada kad special Max Mana ya guys. Jadi kad apa kad seterusnya? Pack nombor 3 daripada Heroes Unite. Okey, pack ketiga apa yang kita dapat ni guys? Sebab gambar depan ni gambar solar. Semestinya kebiasaannya kalau gambar depan solar, maknanya kita pun dapat kad special solar. Okey, jadi kita tengok betul tak betul, kita buka dulu. Kita nak tengok kad special dia macam mana. Okey. Okey, ini kita dapat kat Fang dan Gopal 120 HP, 100 attack. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Okey, kad seterusnya kita dapat Mega Concho dengan 100 HP, 80 attack, nombor 16 dari 54. Pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Okey, dan kad seterusnya kita dapat kad B ya guys. King Balakung dengan 180 HP, 160 attack, nombor 33 dari 54. Pilih 3 kad dari zon kalah dan masukkan semula kad tersebut ke dalam deck. Seterusnya, kita dapat kad B, Mas Cacik. 180 HP, 160 attack, nombor 42 dari 54. Godam dan rampas rangkaian Max Mana. Pilih satu kad jenis Max Mana, Mas Mara dan Mas Cacik dari deck dan tiru efek kad tersebut. Okey. Itulah efek dia. Dan kad seterusnya adalah kad C, Ying, 60 HP, 40 attack. So Ying macam biasalah efek dia lari laju. Serangan pihak lawan tidak memberi kesan sebanyak 2 kali. Itulah Ying punya efek selalunya. 52 dari 54. Dan kad special yang kita dapat, seperti saya jangkakan, iaitu kad Boboiboy Solar dengan 140 HP, 120 attack. Efek dia serangan pihak lawan tidak berkesan. Okey, Boboiboy Solar kad A ni adalah kad nombor 23 dari 54 ya guys. Ini design dia. Bagi saya, dia buat simple lah. Simple sahaja kadnya. Kad special kali ni belum nampak yang simple, yang betul-betul menarik untuk saya. Katakan tertarik lah. Nampak semua simple saja. Okey. Pack seterusnya adalah pack nombor 4 ya guys. Pack nombor 4. Okey, pack nombor 4 ni apalah yang kita dapat ya guys. Okey. Kad pertama kita dapat kad B, Beat Bobe. Macam mana tu sebutnya? 100 HP, 100 attack ya guys. 15 dari 54. Lihat tangan pihak lawan, pilih satu kad dan letakkan kad tersebut di zon kalah pihak lawan. Okey, seterusnya kita ada Captain Vargoba, 120 HP, 60 attack. Attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di zon menang dan di zon kalah pihak lawan. Dan kad seterusnya kita ada kad sokongan, Retaka Voltra versus Hangkasa. Ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Dan seterusnya kita ada Max Mara. Kad ini boleh digunakan kalau pernah menggunakan Mara ya guys. Letakkan HP kad lawan kepada 100. Dia ada 100 HP, 100 attack. Dan seterusnya kita ada Kuali dengan 80 HP, 60 attack. Efek kad lawan tidak berkesan. Nombor 46 dari 54. Dan kad special apa yang kita dapat? Kad special apa yang kita dapat guys? Kad-kad macam ni memang kad pilihan saya, kad yang saya minat, iaitu kad A, Boboiboy kuasa 3 dan Ochobot 120 HP, 100 attack, nombor 5 dari 54. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck. Letakkan kad tersebut di zon aktif dan aktifkan efek kad tersebut. Saya minat kad-kad jenis yang Boboiboy kuasa 3 macam ni. Ni memang saya suka untuk buat koleksi. Tak tahu kenapa saya memang suka Boboiboy kuasa 3 ni. Okay, ni antara orang kata pack tumpuan saya nantilah. Pack nombor 4. Jadi kita tengok pack yang seterusnya. Pack seterusnya kita dapat pack apa?
Okey, seterusnya kita dapat kad Yaya dan Ying 140 HP 80 attack ya guys. Ini pack nombor 5 ya guys. Okey, seterusnya kita ada kad sokongan Bad Dudes. Nombor 22 dari 54. Sekiranya pihak lawan meletakkan kad sokongan, tiru efek kad tersebut. Sekiranya tiada kad sokongan yang diletakkan oleh pihak lawan, tiru efek kad di zon aktif pihak lawan. Okey, dan seterusnya kita ada kad B. Kad B, Mas Mawais 180 HP, 140 attack dengan nombor 31 daripada 54. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Kita ada kad C, Amato 60 HP, 40 attack, nombor 43 dari 54. Tukar kad di zon aktif dengan kad jenis Mekamato dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Dan kad seterusnya kita ada kad sokongan tim Bubadi Bako Forever ya guys. Nombor 47 dari 54. Baik dibalas Koko. Kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan masing-masing. Attack kad pihak lawan. Tolak 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Okey, kad special apa kita dapat ya guys? Kita dapat kad A, Sumorai dengan 160 HP, 120 attack. Nombor 14 dari nombor 54. Efek dia attack tambah 60 jika kalah dalam osum yang pertama. Itu dia pack isi yang ada di dalam pack nombor 5. Itu di antara kad-kad yang ada di dalam pack nombor 5. Heroes Unite. Okey, pack baru daripada Monster Galaxy Card. Okey, seterusnya pack nombor 6 ya guys. Pack nombor 6. Apa yang kita dapat dalam pack nombor 6? Okey, jom kita buka dulu. Kita tengok pack nombor 6 kita dapat pack apa ya guys. Kita tengok dulu pack apa kita dapat dalam pack nombor 6 Heroes Unite ni. Okey, kita dapat Rubika. Kad B 140 HP, 100 attack. Sistem kawalan keselamatan diaktifkan sekiranya pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali serangan pihak lawan. Okey, lepas tu kita ada kad C, Gijimo 60 HP, 40 attack. Gijimo cetak bot dan rompak bot. Semua cetak-cetak je ni. Dia tiru attack dan HP efek kad lawan berada di zon kalah. Dan seterusnya kita ada kad C, Bababai 60 HP, 80 attack. Pilih satu kad jenis Boy dari zon menang atau zon kalah, kemudian tiru HP kad tersebut. Seterusnya kita ada kad sokongan daripada MYS Kebenaran. HP dan attack tambah 60. Nombor 37 dari nombor 54. Dan seterusnya kita ada kad B, Mecha Probe 140 HP, 100 attack. Efek ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Okey, kita tengok seterusnya. Kad special apa kita dapat? Okey, kita dapat kad A, Mukalakus dengan 180 HP, 140 attack. Ini kad bersyarat ya guys. Kena guna adudu dulu sebelum guna kad ini. Dan ini kad nombor 1 di dalam pack Heroes Unite. Efek dia jika kalah dalam usul pertama, tetapkan HP kad lawan kepada 40. Inilah kad pertama ya guys. Okey, seterusnya kita ada kad apa ya guys? Kita dapat pack apa ya guys? Ini pack nombor 7 ya guys. Pack nombor 7 ni kita gunting dulu. Kita nak tengok apa isi yang ada di dalam pack nombor 7 Heroes Unite ni guys. Lepas balik daripada event Bukit Jalil tu tak berapa sihat lah. Syed semua mungkin crowded, terlalu ramai kan. Macam-macam penyakit yang datang. Okey, seterusnya kita ada kad B. Ini kad pertama dalam pack nombor 7. Kad B Ijojo 100 HP, 120 attack. Efek rampas efek. Tiru efek kad lawan. Kad pihak lawan kehilangan efek. Padu. Efek dia padu guys. Menarik. Saya minat dengan kad-kad macam ni. Okey, seterusnya kita ada kad B Rocket Fish 100 HP, 80 attack. Okey. Seterusnya kita ada kad ABAM 80 HP, 100 attack. Efek ambil kad dari tangan pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zon kalah. Kad nombor 21 ni guys. Kad seterusnya kita ada kad Sarianta 140 HP, 120 attack. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Dan seterusnya kita ada kad sokongan Ron Max Mana. Okey, nombor 39 ni. Ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda.
Okey, kad special apa kita dapat? Saya minat betul lah kalau Boboiboy Sorry ini jadi kad special. Memang nampak menarik dan cantik. Ini kad A Boboiboy Sorry dengan 200 HP, 180 attack. Tapi ini kad bersyarat kena gunakan Boboiboy Solar dan duri dulu sebelum menggunakan Boboiboy Sorry ni. Efek dia kad lawan tidak berkesan. Nombor 51 ni daripada 54. Inilah dia antara kad-kad yang ada di dalam pack nombor 246 7. Ya guys. Okey. Kita seterusnya pack nombor 8 ya guys. Kita unpack pack nombor 8. Kita nak tengok pack nombor 8 ni kita dapat Boboiboy apa ya guys. Tapi gambar kat depan tu gambar beliung. Mesti kita dapat special card beliung ya guys. Okey. Kad pertama yang ada dalam pack nombor 8 ini adalah Boboiboy dan Probe 80 HP, 60 attack. Tiru dan aktifkan efek daripada kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck. Boleh pilih je dia copy clone terus Boboiboy. Seterusnya kita ada kad C Payapi dengan 80 HP, 60 attack. Kad nombor 12 ni ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Seterusnya kita ada Captain Sparrow. Captain Sparrow dengan 80 HP, 100 attack. Efek kad lawan tidak berkesan. Dan ini kad Kuputri dengan 120 HP, 140 attack. Lihat deck dan cari satu kad jadi Boboiboy Angin, Taufan atau Beliung, kemudian tiru efek kad tersebut. Dia boleh tiru. Tapi saya tengok pack ni banyak pack tiru-tiru lah guys. Okey. Kad B Captain Kaizo 100 HP, 120 attack. Serangan pertama pihak kad lawan tidak berkesan. Okey, kita tengok. Jom kita tengok kad special apa yang kita dapat ni guys. Semestinya kad Boboiboy Beliung. Okey, Beliung. Betul. Inilah kad A Boboiboy Beliung dengan 260 HP, 220 attack. Kad dia memang attack dengan efek dia padu Tapi kad ni boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan Boboiboy Taufan. Macam biasalah kalau Beliung ni. Pilih satu kad dari zon menang dan pihak lawan dan tiru efek kad tersebut di nombor 50. Saya tengok deck daripada Heroes Unite ni memang banyak deck yang tiru kopi efek daripada pihak lawan. Mungkin itulah dia punya kelebihan dia untuk pack Heroes Unite ni. Dia banyak gunakan tiru kopi. Itu je. Tapi dia tak dekat sokongan yang padu-padu macam pack-pack lain lah. Macam pack-pack lain kan kita boleh looping kata dekat sokongan. Tapi dekat pack Heroes Unite ni tak ada. Cuma kad aktif dia memang nampak macam padu. Okey, kad terakhir guys. Ini kad terakhir ni adalah kad gentar ni guys. Nombor 9 daripada 9 pack Heroes Unite. Yang pertama kita ada kad sokongan Gerombolan Kejahatan. Tiru satu efek dari kad sokongan yang berada di zon kalah. Pihak lawan nak aktifkan efek kad tersebut. Saya baru cakap dia tiru lagi. Memang banyak tiru. Okey, seterusnya kita tengok kita ada kad apa lagi guys. Kita ada kad B Chambot dengan 100 HP, 80 attack. Kad nombor 10 dari 54. Serangan pihak lawan tidak berkesan walaupun menang osom. Untuk pusingan ini sahaja. Walaupun menang osom macam mana ni guys? Ini kena ada perbahasan ni. Kurang faham ni. Okey, kad B Bike Kembar 100 HP, 80 attack. Kedua pemain automatik menang jika seri osom pertama. Dua-dua menang sekali. Okey, seterusnya kita ada kad B Panglima Pirapi dengan 180 HP, 160 attack. Lihat deck dan cari satu kad jadi Boboiboy Api atau Blaze, kemudian tiru efek kad tersebut. Dia tiru lagi. Ini kad nombor 28. Okey, ini kad C Mara dan Pian 60 HP, 40 attack. Gantikan kad ini dengan kad jenis Max Mara atau Max Mana dengan Max Mara. Dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Saya tak pasti boleh kad bersyarat Max Mara boleh lepas tak dengan Mara dan Pian ni. Okey, ini kad special dia. Kad special dia ada kad A Boboiboy Gentar dengan 220 HP dan attack yang lemah 40. Biasa Gentar memang attack lemah. So sebelum gunakan Gentar kena guna Gempa dengan Halilintar lah. Attack tambah 160 jika kalah dalam osom pertama. Okey, itu sahaja daripada 9 pack Heroes Unite yang saya telah unpack semuanya. Okey. Dan pack-pack seterusnya macam pack AR dan pack-pack lain daripada starter deck Gentar ke ataupun daripada pack AR tu, korang semua boleh tengok dekat next video nanti. Sebab kita tak boleh tunjuk dalam satu video ni, terlalu panjang ya guys. Okey, jumpa lagi di video seterusnya ya guys.
Ini memang unboxing paling gempak, unpack paling gempak. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video unpack kat Monster Galaxy. Jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.